Tapi sekarang ni saya rasa kita tersangkutlah dalam banyak sejarah khayalan. Saya tengok ramai yang bincang sejarah pada hari ini bukan ahli sejarah. Ya, ketika berbicara tentang sejarah peradaban Melayu, maka sebagaimana yang pernah kami sampaikan, bahwa beberapa sejarawan dan ulama tetangga sebelah paling getol dalam membentangkan kejayaan alam Melayu. Baik itu fakta hingga cerita fantasi atau dongeng dicampur aduk seakan-akan ada bukti konkret. Narasi sejarah yang dipaparkan terkesan meretas teritorial suatu kawasan, dan semuanya digeneralisir dengan narasi alam Melayu. Tetapi kadangkala klimaksnya ialah kejayaan Melayu di negaranya. Sehingga hal seperti itu dipercayai oleh sebagian kaum di negara sebelah yang juga terobsesi dengan fantasi kehebatan kaumnya. Misalnya mereka pernah mengatakan bahwa serpihan Candi Lembah Bujang, katanya lebih tua dari Sriwijaya. Kajian menunjukkan bahawa Lembah Bujang telah wujud sejak sekitar tahun 788 sebelum Masehi, menjadikannya lebih tua daripada Angkor Wat. Namun dari peneliti sejarah negaranya sendiri, malah mengatakan hal yang berbeda. Kenapa kita di Malaysia ni kita tak ada macam Angkor Wat, kita tak ada macam Borobudur? Kenapa peninggalan kita tapak candi je? Kenapa kita tak ada raja macam Suryavarman kedua yang telah membina Angkor Wat pada abad ke-11 kalau tak silap saya? Adakah kerana politi kita tak cukup hebat? Adakah kerana kita belum jumpa lagi, mungkin dalam hutan mana-mana kita akan jumpa satu hari nanti benda yang besar macam Angkor Wat? Itulah dia sebenarnya adalah pusat kerajaan. Itu yang mana manusia pada masa itu tertumpu di kawasan tersebut lah. Contohnya di Borobudur, di Angkor Wat memang pusat kerajaannya adalah di situ. Pusat perdagangannya, pusat perkembangan budayanya di situ. Tapi bukan lembah pun sama juga. Lembah Bujang ni sebenarnya dia hanya vassal state ataupun salah satu ibu kota kerajaan Sriwijaya yang fungsinya lebih kepada menjalankan aktiviti perdagangan. Dia bukan satu center yang pada saya menyeluruh. That's why dia tak berapa menonjol berbanding kalau kita pergi ke Jambi pun, dia punya candi-candi pun dah berbeza dengan apa yang ada dekat Kedah. Dia lagi besar berbanding dengan Kedah. Kedah ni kecil-kecil. Maknanya dari segi penumpuan masyarakat ataupun manusia pada masa itu, dia telah memilih beberapa pusat kerajaan yang dia rasakan dia boleh hidup, dia boleh meniaga, dia boleh survive. Walaupun dekat Kedah dia boleh survive, tapi mungkin fungsi dan juga peranannya itu kecil berbanding dengan sebuah pusat pemerintahan yang adanya raja yang berpengaruh di kawasan tersebut lah. Contohnya Borobudur dan di Prambanan contohnya kan. Itu memang pusat perkembangan kerajaan yang menjadi tumpuan lah pada masyarakat pada masa itu. Nah, hal ini sama halnya dengan narasi-narasi yang dipaparkan bukan oleh ahlinya, yang mengungkapkan berbagai kehebatan negara tetangga, mulai dari kisah Nabi Adam, istri Nabi Muhammad hingga kehebatan orang Melayu yang bisa terbang dan mengajarkan orang Romawi membuat kapal. Turun di Malaysia Nabi Allah Adam di Kedah, Gunung Jerai. Saya bila melihat WTT banyak juga saya tengok video-video yang tu. Mereka mengatakan Khadijah itu adalah dari alam Melayu. Ada yang mengatakan Khadijah Khuwailid itu dari alam Melayu. Saya rasa tersentak. Orang-orang Rom belajar daripada orang Melayu. Macam mana nak buat kapal? Ya, bahasa Melayu boleh terbang kan? Ada yang kita ada cerita-cerita dia betul. Ada kekuatan itu. Nah, dari cerita-cerita tersebut memang menghipnotis sebagian kaum di negara sebelah ini, tetapi tidak semua warga negara sebelah mempercayainya. Apalagi orang dari negara lain yang kedengarannya hal tersebut seperti cerita fantasi atau hayalan karena tanpa bukti yang valid. Kesian orang-orang Melayu. Rom belajar buat kapal daripada orang Melayu lah. Nabi Adam turun dekat Gunung Jerai lah. Melayu adalah tentera dari neraka lah. Pesilat Melayu kalahkan Bruce Lee lah. Pulau Singapura diserah secara percuma kepada orang putih. Pulau Pinang dipajak kepada orang putih. Tak mampu halau penjajah yang datang bersilih ganti. Siam pun tak mampu nak kalahkan. Nak lawan komunis pun orang putih kena bantu. Nak lawan dengan Indonesia pun orang putih kena bantu. Dah merdeka hampir 70 tahun pun masih lagi tak boleh nak kuasai ekonomi negara sendiri. Orang putih makan nasi lemak tu je macam beruk. Orang Korea masuk masjid tu je macam beruk. Pelakon antara bangsa baru puji Malaysia sikit terus bagi pangkat datuk. Kesian orang-orang Melayu.
sangat apologetik, lemah dan tak ada apa kemampuan. Sakit hati kan dengan apa yang saya cakap? Sakit hati macam mana pun, ianya tetap adalah fakta. Fakta yang kamu tak boleh nafikan. Ini bukan cerita dongeng. Dan ini jugalah penyebab kenapa banyak cerita-cerita dongeng tentang orang Melayu yang lahir daripada ilmuwan di Malaysia ini. Kerana apa? Kerana dalam tinta sejarah, Melayu tidak ada apa-apa. Kesian orang-orang Melayu. Terus berkhayal kerana ia bagus dalam menguasai ekonomi negara kita. Dikatakan baru ni orang Rom datang ke alam Melayu untuk belajar membuat kapal dan juga berbagai lagi dakwaan yang lain. Jadi ini telah menimbulkan pelbagai polemik di kalangan masyarakat kita. Jadi jempol kurang senang bila isu sejarah menjadi bahan gurauan dan bahan jenaka media sosial. Ya, sebagian kaum di Malaysia cenderung menyukai cerita hayalan, terutama yang menggabungkan unsur-unsur tempatan seperti cerita rakyat, unsur magis, dan budaya Melayu tradisional. Sementara itu, bukti fisik tidak dapat mendukung dengan apa yang diceritakan. Orang Melayu tidak pernah jujur dari sisi sejarah. Orang Melayu suka dongeng. Kerana itu, orang Melayu tak boleh maju. Sebab sejarah memerlukan pemikiran kritis. Kalau tidak ada bukti, tak boleh pakai. Metode sejarah, kaedah sejarah, harus mencontohi metode hadis. Bukan semua hadis boleh pakai. Kena yang ada jelas sumber. Mesti ada sumbernya. Bukti bahawa Nabi berkata demikian. Ya. Sejarah begitulah. Tapi kan sejarah tidak diterapkan secara jujur, maka dongeng-dongeng ini mengatasi sejarah. Kesian segelintir sejarawan dan agamawan kaum kita. Terpaksa buat macam-macam cerita hanya nak menunjukkan kononnya kaum kita ini hebat. Dulu ada yang kata Bani Tamim tu kaum Melayu. Ada yang kata Nabi Adam turun kat Gunung Jerai. Dan tentera neraka yang ditunggu-tunggu Palestin untuk melawan Zionis tu pun sebenarnya tentera Malaysia. Dan macam-macam lagi lah kisah dongeng. Ingatkan, dah henti. Nah, naik pula dakwaan isteri Nabi SAW yang mulia itu, Aisyah pun didakwa datang dari alam Melayu. Hujahnya mudah. Kerana emas tak ada di negara Arab. Hanya ada di tanah Melayu. Dengar macam lawak kan? Tapi untuk pengetahuan korang, mereka buat macam-macam kisah dongeng ni hanya kerana mereka tahu pada hakikatnya kaum ini tidak mempunyai sejarah besar yang memberi impak pada dunia, apatah lagi pada agama. Dan sejarah juga membuktikan kaum mereka ini sangat lemah. Mereka kalah sepanjang masa dengan Empire Siam, dengan kuasa barat, Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun pun mereka tak dapat lawan. Sampaikan nak merdeka pun kena berbincang dengan penjajah Inggeris. Tengoklah pemimpin mereka dengan mudahnya menyerahkan Singapura, Pulau Pinang kepada penjajah. Tak perlu pertumbuhan darah pun. Dan banyak lagi lah sejarah jelas. Dan yang jelas menunjukkan betapa lemahnya kaum ini. Maka disebabkan itulah mereka sentiasa mencari-cari apa saja perkara untuk menyedapkan telinga kaum mereka supaya dapat terus berkhayal yang mereka ini merupakan sebuah kaum yang cukup hebat kononnya. Alangkah baiknya kalau para sejarawan dan agamawan kaum ini mendidik kaum mereka untuk terokai dunia yang luas ini, belajar dari negara asing tentang pembinaan negara, bina perniagaan, henti menyembah orang putih dan Korea, jaga kebersihan dan sebagainya, kan jauh lebih baik daripada menghayalkan kaum ini yang kebanyakannya tidak suka membaca, tidak suka berfikir, apatah lagi mengkaji. Saya benar-benar kasihan dengan para pemimpin dan masyarakat kaum ini. Keluarlah dari dunia khayalan. Nah, hal seperti ini yang kadang membuat orang Indonesia selalu tertawa bila mendengar ilusi alam Melayu kaum sebelah. Penyebabnya adalah karena ilusi alam Melayu tidak sesuai dengan fakta sejarah, dan kadang juga dibelokkan atau dibumbui. Itulah yang membuat kaum tertentu di sebelah terkesan berhalusinasi dengan dunia fantasi yang mereka ciptakan sendiri. Sehingga tak heran jika sejarawan yang asli kadang mempertanyakan background dari mereka-mereka yang menarasikan tentang sejarah di negara tetangga ini. Sejarah ni kalau tak ada nota kaki, dia tak boleh jadi sejarah. Orang boleh bincang pada hari ini macam-macam sejarah, pelik-pelik. Saya tengok ramai yang bincang sejarah pada hari ini bukan ahli sejarah. Anda kena faham dalam media sosial, dalam televisyen, kadang-kadang dalam masjid pun. Saya selalu tegur orang macam ni, bincang sejarah. Kenapa? Sejarah ini bidang yang sangat sukar. Hatta saya pun tak boleh menguasai sejarah. Tak boleh kuasai. Dan sejarah ini kalau tak diulang, saya akan lupa. Lupa nama, lupa tahun. Jadi mereka di luar bidang sejarah ni bahayanya ialah
mereka tak kaji. Yang ni saya tahu kerana sifat ucapan mereka, pandangan mereka, saya tahu mereka tak kaji. Kadang-kadang ustaz pun ni saya kena tegur ni. Dia bercakap sejarah dalam masjid. Ini bahaya. Sejarah ni dia satu ilmu yang ada halal haram, ada pahala dosa. Dia bukan kata ilmu yang terpisah daripada agama. Kerana dia menceritakan orang yang telah mati, sosok orang ni dia boleh timbul fitnah kalau tak betul. Melainkan kita buat kajian. Jadi orang bukan sejarah ni tak boleh cakap sepatutnya. Sedangkan di satu sisi, cerita-cerita peradaban masa lalu dan kebenaran sebuah peristiwa yang dirangkaikan, bagi generasi sekarang tidak serta-merta menerimanya. Akan tetapi perlu bukti otentik dari kajian yang komprehensif. Tidak hanya sekedar mengatakan melihat dari manuskrip, atau mendengar dari orang. Akan tetapi belum sekalipun menunjukkan bukti fisik yang otentik. Sementara itu suatu manuskrip juga belum tentu valid, karena yang menulisnya adalah manusia. Sehingga suatu kebenaran sejarah perlu ditunjukkan dengan bukti, bukan dengan asumsi atau hipotesis.